Selamat bertemu kembali dalam Berita Plus. Saudara, kali ini kita sorot usaha dan visi untuk menjadikan Kampung Glam sebuah hub bagi jenama-jenama makanan warisan tempatan. Antara yang mengetengahkan gagasan tersebut ialah pemilik generasi ketiga Rumah Makan Minang sempena pembukaan semula restoran keluarganya yang sudah berusia 72 tahun. Tujuannya memeriahkan kawasan Kampung Glam sebagai ruang untuk warisan kulinari masyarakat Singapura yang lebih luas selain mengekalkan identiti sejarahnya. Sudah lebih 7 dekad Rumah Makan Minang berakar di Kampung Glam. Bagi Encik Hazmi Zain, kawasan ini bukan sekadar lokasi perniagaan tetapi sebahagian daripada sejarah keluarganya. Di Kandahar Street, waktu nenek saya datang ke Singapura, dia menetapkan perniagaan dia di Kampung Glam. So, oleh kerana itulah saya membesar di sini. Daripada kecil sampailah sekarang. Walaupun saya tinggal di tempat lain, tapi hati saya masih di Kampung Glam. Namun warisan Rumah Makan Minang bukan sekadar resepi yang dipertahankan. Ia dibina melalui tenaga beberapa generasi, daripada seorang ibu yang berniaga kepada anak-anak yang membantu sebelum ke sekolah dan kini cucu yang meneruskannya. Jadi mak berusaha tahu macam-macam buat tambah-tambah lauk yang bagus-bagus, yang sedap-sedap. Jadi kita semua adik-adik tolong mak lah, tolong sebelum sekolah tolong mak. Itu yang saya percaya perniagaan warisan ni dia tidak akan putus lah, dia akan berterusan insya-Allah. Kini Encik Hazmi mahu lebih banyak jenama warisan tempatan daripada pelbagai masyarakat menimbangkan Kampung Glam sebagai pangkalan mereka tanpa menghilangkan identiti asal kawasan ini. I think it's very important. So saya bukan hanya nak bercakap tentang jenama Melayu. So brand-brand macam homegrown brand, Singapore brand. Antara yang sedang menimbangkan peluang itu adalah nasi ayam jenama warisan Buntong Ki yang melihat potensi membawa versi halalnya chicken kaki ke Kampung Glam. If we do get an opportunity to be at Kampung Glam, it will be good to provide the community with a different cuisine that they can consider, especially in the halal version, right? And then to let the community be exposed to more different cultures, cuisine. Namun jika lebih banyak budaya dibawa masuk, bagaimanakah dapat identiti asal Kampung Glam dipertahankan? It can still remain as a Malay heritage type of destination, which will give it a very clear distinction and definition. So people will know that if I need to go anywhere with rich Malay heritage, right, they can come to Kampung Glam. Pengasas nasi lemak selera rasa dan Crave juga melihat peluang untuk membawa perniagaan ke sini. Baginya, sejarah Kampung Glam sendiri adalah tarikan. Sejarah jenama tempatan yang bermula sejak 1972 itu juga berpendapat adanya lebih banyak jenama makanan. Contohnya, andai dibina sebuah pusat penjajah di Kampung Glam, boleh menambah sebab untuk lebih ramai datang berkunjung ke daerah warisan Melayu itu. Sejarah ni atau the story of food atau makanan is the one yang buat orang datang. So macam Kampung Glam ni, sejarah dia sungguh lama sekali. Dr. Malik melihat nilai pada kelompok perniagaan. Apabila beberapa jenama terkenal berada berdekatan, setiap satu boleh membantu menarik pelanggan ke kawasan yang sama. Seperti 3 restoran murtabak berbeza yang berhadapan dengan Masjid Sultan. Yang buat orang datang ke sini is because of the 3 brands. So kalau ada di sini ada lagi banyak lagi brand, lagi saya rasa lagi baik ya. Tetapi cita-cita budaya perlu berdepan dengan realiti perniagaan. It's pretty much of a challenge these days, especially when we see the rising rental costs. First of all, community support is one of them, definitely. The other one would be estimated footfall. I mean, it needs to have good footfall for us to even consider, right? Maka itu, Encik Hazmi berharap peniaga, masyarakat, pemilik hartanah dan agensi berkaitan bergerak bersama untuk memastikan perniagaan warisan terus hidup. Saya membesar di Kampung Glam, so saya percaya Kampung Glam ni memerlukan lebih banyak jenama homegrown brand Singapura yang mempunyai sejarah, legasi dan kisah untuk dikongsi. Kita jangan melihat mereka ni sebagai persaingan, kita lihat dia sebagai jiran yang membina satu bersama. Kerana akhirnya warisan tidak hidup hanya kerana sesuatu tempat itu bersejarah. Ia hidup apabila ada generasi yang mahu meneruskannya
pelanggan yang masih mencarinya dan sebuah masyarakat yang melihat nilai pada kisah di sebalik setiap perniagaan.